Sekarang kalau nak beli minyak masak paket bersubsidi di kedai runcit atau pasar raya, kita dah kena guna sistem digital melalui aplikasi e-kos. Sebagai pengguna atau pembeli, aplikasi ini berfungsi sebagai buku rekod digital untuk menyimpan kota pembelian bulanan kita supaya pengagihan minyak masak bersubsidi ini adil untuk semua rakyat Malaysia. Jom saya tunjukkan cara mudah untuk imbas kod QR e-kos semasa membuat pembayaran di kaunter. Selepas anda buka aplikasi e-kos, pada paparan utama tekan imbas kod QR. Di kaunter pembayaran, maklumkan kepada juruwang anda ingin membeli minyak masak subsidi. Kemudian imbas kod QR khas yang dipamerkan di kedai atau pasar raya tersebut. Seterusnya, pilih jumlah minyak masak paket yang anda ambil dan tekan hantar. Akhir sekali, ia akan paparkan maklumat belian ini. Dan anda boleh terus membayar minyak masak ini seperti biasa. Untuk melihat rekod pembelian minyak masak subsidi, pergi ke bahagian sejarah belian. Mudah sahaja kan? Dengan cara imbasan kod QR ini, tiada lagi isu orang luar atau pihak tidak bertanggungjawab memonopoli minyak masak subsidi kita. Pastikan anda menyemak baki kota anda dalam aplikasi sebelum keluar membeli belah. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!